tahun, terdapat peningkatan jumlah kes kemalangan jalan raya di Malaysia. Berdasarkan laporan The Star yang merujuk kepada penyelidikan oleh Institut Penyelidikan Pengangkutan University of Michigan, Malaysia adalah antara 25 buah negara paling berbahaya bagi penggunaan jalan raya dengan 30 kematian bagi setiap 100,000 individu. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan sedikit sebanyak dapat memberikan impak kepada kesedaran masyarakat terhadap aspek keselamatan di jalan raya. Statistik jenis kemalangan dan kecederaan mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2018 mempunyai 3 objektif yang kami dapatkan. Data dianalisis untuk mengkaji jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku di setiap negeri. Selain itu, ianya untuk mengenal pasti negeri yang mempunyai tahap risiko kemalangan yang tinggi, dan seterusnya untuk menentukan negeri yang menyumbang pada risiko kematian negeri di atas jalan raya. Akhir sekali, ianya untuk mengenal pasti negeri yang mempunyai kadar kematian yang paling rendah dan tidak berisiko tinggi. Jadi, kami menggunakan data sekunder daripada sumber primer yang diperolehi dengan melayari internet di portal pasti kerajaan. Kami menggunakan metod analisis deskriptif graf untuk penganalisan data. Analisis yang pertama, kami menganalisis jenis kemalangan dan jenis kecederaan mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2018. Jenis kemalangan yang sering berlaku adalah kemalangan lesak, kemalangan ringan, kemalangan parah dan kemalangan maut. Manakala jenis kecederaan yang sering berlaku adalah cedera parah, cedera ringan dan fatal. Analisis objektif yang kedua iaitu untuk mengenal pasti negeri yang mempunyai tahap risiko kemalangan yang tinggi, seterusnya menentukan negeri yang menyumbang risiko kematian yang tinggi di atas jalan raya iaitu negeri Selangor. Negeri Selangor mencatatkan negeri yang paling berisiko dalam kemalangan iaitu sebanyak 163,078 kes kemalangan bersama dengan 29.73%. Kedua tertinggi adalah negeri Johor iaitu sebanyak 78,812 kes kemalangan bersama dengan 13.6%. Kemudian diikuti dengan negeri Kuala Lumpur iaitu sebanyak 72,284 kes bersama dengan 13.18%. Selangor telah mencatatkan jumlah kemalangan maut yang tertinggi sebanyak 1,004 kes ataupun bersamaan dengan 17.1%. Kemudian diikuti dengan Johor yang mencatatkan negeri kedua tertinggi dalam kemalangan maut iaitu sebanyak 898 kes bersama dengan 15.30%. Kemudian ketiga tertinggi jumlah kemalangan maut adalah negeri Perak sebanyak 633 kes bersamaan dengan 10.78%. Kesimpulannya, negeri Selangor merupakan negeri yang berisiko mempunyai tahap kemalangan yang tinggi dan negeri yang menyumbang risiko kematian yang tinggi. Kejayaan yang kami perolehi daripada kajian ini dijelaskan dalam tabel jumlah yang lain. Hasil daripada analisis yang kami buat terhadap statistik jenis kemalangan kecederaan Malaysia bukan diberi tahun 2018 mendapat bahawa negeri Selangor telah mencatatkan kedua jumlah kemalangan kecederaan yang tinggi. Jumlah kes kemalangan dan kecederaan di jalan raya.